Halo bos, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini kita kedai pun ada masuk yang kereta ni. Tahun 2017, Mitsubishi Outlander 2.0 punya, 2.0 punya. Kereta ni serupa macam S-Ray lah, S-Ray. Sebab dia sebiji SUV punya kereta. Harga jual 46,800. Dia SUV tapi dia boleh duduk 7 orang. Pun boleh boleh bawa 7 orang lah, macam MPV lah. Okey. Kereta ni pakai Mavic engine lah. Mitsubishi memang Mavic engine. Lepas tu ini ada 4 view ini 4 view 4WD lah. 4 view. Lepas tu tak silap dia pakai CVT box. Tak silap kereta ni pakai CVT box. Okey. Harga jual 46,800. Kalau ulun bank boleh sampai 7 tahun. Bulanan anggaran 700 lebih lah. Zero deposit. Okey, Mitsubishi. Lepas tu masuk dalam duduk boleh nampak dia ada 4WD serupa macam ASX pun sama juga 4WD. Okey, dia punya masuk gear sini ada di SL. Dia ada special sikit. Lepas tu sini button boleh tekan 4WD auto, lock, eco. Banyak jenis. Dia banyak jenis Lepas tu dalam dia punya seat kain punya lah. Kain punya belakang macam ni. Okey, harga jual 46,800. 46,800. Okey, belakang saya kasih letak dalam sudah. Okey. Dan memang boleh duduk 7 orang. Memang boleh duduk 7 orang kereta ni. Okey. Belakang ada power outlet. Kasih you masuk boleh masak lah. Boleh masak ke, masak air ke, masak makan ke. Kebun pun tak ada masalah. Belakang macam ni lah. 2.0 Mavic. Mitsubishi Outlander lah. Outlander. Harga jual 46,800 sahaja. Kalau buat loan boleh memang boleh. Kredit boleh sampai 9. Bank boleh ikat 7 tahun. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa tengah cari satu kereta, nak cari MPV ke, lepas tu 4 view SUV, ini ngam. Atas pun ada itu bracket boleh kasih ikat box ke atas. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa minat boleh WhatsApp saya lah. Boleh WhatsApp saya. Thank you bos thank you.